Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Duduk mengantin, duduk. Dari Terengganu ke pantai barat hendak menangkap sekawah ikan. Kita semua memenuhi hajat. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Jadi saya mewakili keluarga belah lelaki lah, Kak Rozimah dengan Abah Hassan dan Abah Ismail kita mengalu-alukan, mengucapkan selamat datang kepada semua rombongan daripada Maras Terengganu. Alhamdulillah perjalanan lancar kan. Tidak dalam pun tak jam. Cuaca pula redup, alhamdulillah. Jadi untuk memberkati majlis, saya mempersilakan ananda saya Muhammad Haikal Hamka untuk membaca doa selamat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadha ikbalu laylik wa adbaru naharik wa aswatu ma'atik wa tawfiq lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'alas ala nasrati syari'atik wa wasikillahumma rabiqataha wa adimudaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yahbu wa syra suduraha bifaidil iman bi. Ya Allah, Tuhan kami menadah tangan untuk memohon rahmat ke atas majlis ini, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan hidup kami, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan hidup kami, ya Allah. Bila keselamatan, kesejahteraan, kesihatan tubuh badan, berikanlah keselamatan dalam beragama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau berkatilah majlis dua mempelai dalam keadaan selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Satu patung lagi ada ni. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Selamat bersatu dua keluarga. Semoga tenang dan aman. Jadi tanpa berlengah-lengah masa lagi, kita boleh mulakan majlis bergambar dan dijemput semua hadirin hadirat untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Dipersilakan. Dan kami sebagai wakil tuan rumah, saya sendiri meminta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih kerana sudi datang dan dijemputlah semua kehidangan, insya-Allah. Gambar-gambar. Ada nak cakap apa-apa? Ada nak balas bantul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah lah, saya di atas sambutan yang mulia sekali, dan saya mengucapkan ribuan terima kasihlah atas rombongan kami ni hadir ke Rompeng pada pagi ini, dan kita doakan agar mendapat keberkatan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma patung ni saya tidak pandai-pandai lah, maknanya kalau nak pandai tu, cuma apa yang diperkatakan itu kita mohon keberkatan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya majlis ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya lah, mewakili daripada rombongan ini, mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada tuan rumah di Rompeng ni, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita kembalilah ke meja hidangan, insya-Allah. Bersambung sembang di sana, insya-Allah. Terima kasih kan. Gambar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salah nanti. Tak, gambar. Salah ni gambar. Okey, 1, 2. Sama-sama. Okey, Dania. Bagi cuti. Bagi. Lepas tu, dia mah.